Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang weh. Oh. Allahu akbar. Dia siapa hari ni? Memek. Oh, nak takut lewat hari ni kan. Iyalah. Garik muka awak. Mana dua orang lagi? Oh, ni Pia dengan si Hakim. Oh. Pia, Hakim. Tapi abe ni mari dah weh ni. Oh, dah lama. Lagi dia makan juga. Oh dah. Si email untuk Mak. Mak dah. Dia tahu mak. Allah masalah. Tapi itulah abe tak ikut lah hari ni dah. Sebab abe nak buat seku ni banyak lagi tepuhai orang. Kita nak raja nak lolot. Okey. Jadi kan takut tak ada nak buat malam ni abe cuti lah terawih. Lewat sore ya? Oh, sore lah. Ni Huwe, Akif, Pia ni pergi 3 orang je lah malam ni dok. Alih-alih tu kan nak pergi masjid lagi tu kan. Ni dah Huwe lah biskut tak ni buat makan ramai-ramai lepas maya terawih. Comel. Ambil masa sore dah ni? Habis buat sore ni dah sepi kat api ni sebutir pun biskut tak kat api. Tu. Tak apalah makanlah bukan untuk Huwe ni. Tapi untuk orang untuk email. Makan ramai-ramai dengan dia tak apa. Iyalah. Pagilah lah lewat dah kan ni lepas ni kan lama kan orang maya dulu. Apa main sunat dulu. Buat gitu selalu. Tak apa lagi dulu lah. Jalan molek lah. Deh. Ni Pia bawa ada inhaler. Tahu Pia. Ya, dia tengok. Habis bimbel lah Pia kan leluh. Takut jalan lagi masjid tu pun walaupun tak jauh mana. Dia orang leluh ni. Lah. Sungguh. Ada. Gebusnya jalan tak ada nak akak itu. Muju ada. Tidak besar-besar ni. Jadi orang leluh ni dia cari sikit pun kalau nak kena dia. Boleh rebus juga. Jadi tolong tengok Pia lah pas maya ni. Tunggu pelik sam-sam dia. Dah. Dah tak apa lagi lah. Tunggu apa lagi nama ke tu email Gila. ni. Itu email dia awal. Jangan gitu Allah. Ni mudah-mudah lah. Ya mudah. Mula-mula dah. Gini boleh lewat. Jangan. Ya. Beres Pia jalan balik Pia. Okey, tu email panggil. Tak ada nak pergi lah malam ni. Muka yang sibuk nak sekut. Tak apalah lain kali kita boleh. Anu Akif dengan Wan ni. Tak Pia terkacau dia.